Ada pepatah Inggeris yang mengatakan, if you love someone that is not yours, set it free. If it returns, it's yours. If it never returns, it never ever was. Kalau korang atau kau pernah menyintai atau menyayangi seseorang yang bukan milik engkau, atau lebih parah, milik orang lain, then this video is for you. Satu, jangan jadi loser. Apa yang kau nak, tak dapat. Okay? It belongs to someone else. Yang kedua, jangan jadi orang yang tak kenang budi, orang yang ungrateful, yang mensia-siakan pasangan dia di waktu ini hanya dengan memikirkan tentang pasangan orang lain. Kalau orang tu melayan kau, then be known. Kalau dia ada pasangan dan dia melayan kau, what makes you think you are so special that dia takkan buat perkara tu kepada kau? What makes you think yang kau so special yang dia takkan buat balik kepada kau? Pernah tak engkau terasa atau memikirkan seseorang yang bukan milik kau? Kadang-kadang kita nak kena fikir kenapa seseorang tu dia menjadi penyondol? Kerana aku believe ia bermula daripada dia memikirkan tentang orang yang bukan milik dia. Dia mula memikirkan, dia mula membayangkan, dia mula menginginkan seseorang yang bukan milik dia. Di situlah mulanya titik permulaan keinginan dia untuk mendekati orang yang bukan milik dia. So, kita nak kena faham satu perkara. Kalau sesuatu tu bukan milik kita, kita nak kena lepaskan dia. Kerana dia belum masanya menjadi milik kita. Namun, kalau sekiranya orang itu adalah milik orang lain, maka menjadi lebihlah wajib bagi engkau untuk tidak memikirkan tentang untuk memiliki dia. Kerana dalam Islam, benda ni salah. Kalau kau seorang lelaki, kau menginginkan seorang wanita yang bukan milik engkau, in fact, dia adalah milik orang lain, kau gila. Kau gila. Kalau engkau seorang wanita yang menginginkan seorang lelaki yang bukan milik engkau dan dia dimiliki oleh orang lain, apakah cara yang kau gunakan untuk memiliki dia adalah cara yang benar. Tak salah kalau kau nak jadi madu, tapi make sure kau go through the right way. Kau jangan jadi penyondol. Kau jangan merendahkan maruah diri kau bersama dengan dia, sedangkan engkau boleh je jadi madu dia yang halal. Tapi tak tahulah kalau dia ada parti terima kau ke tidak. Tapi itu bukan persoalannya. Persoalannya adalah kenapa seorang lelaki atau seorang wanita boleh jadi penyondol. Kerana ini, aku believe ia bermula daripada kepala otak dia memikirkan tentang orang itu. Setiap waktu dia memikirkan orang itu. Kau tahu tak yang bila engkau berperangai sebegitu, engkau menjadikan diri engkau sebagai seorang yang loser sebenarnya. Dalam diam, engkau adalah seorang loser. Kenapa? Kerana bila engkau memikirkan seseorang yang bukan milik engkau, bukan milik engkau, malah ia milik orang lain, you are trying to tell yourself that you are a loser because you can't own him or her. Betul tak? You are a loser because he or she belongs to someone else. Jadi, stop being a loser. Stop being a loser thinking about that person. Kerana mungkin orang tu di sana sedang bahagia bersama pasangan dia. Dan engkau di sini sedang memikirkan dia. Oh, kalaulah aku dapat bersama dia. Kan, kalaulah dia milik aku. All that thoughts is just inside your head. It's not something that is realistic. Kerana dia adalah milik orang. Okay? Itu satu. Kalau dia pun tak nak kau lah. Kau dah loser. Kemudian, kalau engkau dah lah tak dapat dia, lepas tu kau decide untuk bersama dengan orang lain. Okay? Bersama dengan orang lain. Kira ibarat macam, apa tahu, senang mencakap apa tahu, kau ni sebenarnya pun dah berpasangan. Kau mungkin dah ada suami. Kau mungkin dah ada isteri. Tapi dalam kepala otak kau yang lemau tu, kau asyik memikirkan tentang pasangan orang lain. Kau memikirkan tentang suami orang lain. Kau memikirkan tentang isteri orang lain. Sedangkan kau dah ada isteri sendiri. Kau dah ada suami sendiri. Yang kau pergi fikir pasal orang punya, apa cerita? Habis yang engkau punya suami, engkau punya isteri tu buat apa? Buat apa kau dengan dia? Betul tak? Buat apa? Kau dah lah loser. Tak dapat yang sana. Habis yang kat sini, buat apa? Kau tak menghargai apa yang kau ada. Jangan sampai
Apa yang kau ada ni adalah treasure, sebenarnya adalah treasure milik orang lain. Jangan sampai Allah tarik balik nikmat companion yang kau ada dengan kau sekarang. Kerana kebodohan kau, kerana kelemawan otak kau yang angau fikirkan orang lain, bukan milik kau, milik orang lain, kau akan kehilangan apa yang kau ada di sebelah kau sekarang. Jangan sampai begitu. Jangan sampai begitu. Kerana kalau engkau betul champion, kau bukan loser, kan? Kau tak payah nak bersama dengan siapa-siapa di sebelah kau sekarang. Kenapa? Kalau kau betul nak go for that someone yang kau betul sayang, tapi sayangnya dia adalah milik orang lain, stay by yourself. Keep yourself solo, bro. Keep yourself solo, sis. Kau tak payah nak paksa diri kau dengan orang lain, kemudian dalam waktu yang sama, dalam kepala otak kau ni, asyik fikirkan orang yang kau tak dapat. Itulah loser. Dia nak mengejar sesuatu yang bukan milik dia, malah milik orang lain, tapi at the same time, dia hanya menjadikan orang yang ada dengan dia di sebelah dia sekarang ni sebagai barang pastime. Kau tak fikir ke? Yang dikejar tak dapat, yang digendong ni takut keciciran. Jangan mainkan perasaan orang yang bersanggup, orang yang sanggup bersama dengan kau di saat ini. Orang yang sanggup bersama dengan kau di saat ini. Jangan kau main-mainkan diorang. Kerana apa tau? Nanti kalau diorang, Allah dah tarik diorang daripada kau, Allah dah tarik nikmat companion yang diorang kasih kau sekarang, bila kau ada kesunyian, baru kau sedar. Yang sana aku tak dapat, yang sini pun melepas. Fikir baik-baik, fikir masak-masak. Ini adalah perkara yang menjadi mungkin titik permulaan seseorang tu menjadi penyundul. Dia menginginkan hak orang lain. Dia mula memikirkan tentang harta orang lain. Wanita milik orang lain. Lelaki milik orang lain. Jangan jadi macam itu. Satu, jangan jadi loser. Apa yang kau nak tak dapat. Okay? It belongs to someone else. Yang kedua, jangan jadi orang yang tak kenang budi. Orang yang ungrateful. Yang mensia-siakan pasangan dia di waktu ini hanya dengan memikirkan tentang pasangan orang lain. Come on, kau nak kena bangun daripada kau punya tidur. Kau kena ingat sikit, kalau hari ni kau boleh buat orang, besok lusa orang boleh buat kau. Jangan menyesal kalau kau satu hari dah jumpa orang yang kau betul-betul sayang, kau dah bersama dengan dia, ada orang lain yang teringat-ingatkan pasangan kau. Ada orang lain yang mencuba-cuba nak mencuri pasangan kau. Allah tu maha adil. Apa yang kau buat kat orang sekarang, mungkin satu hari akan kena kat kau. Jadi kalau kau di antara mereka yang ada niat nak menyundul orang lain, kau step back, kau fikir balik. Is it worth? Dengan dunia zaman sekarang ni, senang dia nanti orang viralkan kau. Jangan jadi seorang yang kelepek, okay? Jangan jadi seorang yang kira sore loser, menggunakan social media untuk jadi stalker, menggunakan social media untuk mendekati orang yang kau tak dapat, orang yang belum tentu dia pun nak respon kepada kau. Kalau orang tu melayan kau, then be known. Kalau dia ada pasangan dan dia melayan kau, what makes you think you are so special that dia takkan buat perkara tu kepada kau? What makes you think yang kau so special yang dia takkan buat balik kepada kau? Kalau dia boleh buat kepada pasangan dia, bila-bila masa dia boleh buat kepada kau. Kau fikir balik, is it worth to go all through that hassle and at the end, kau pun kena main. Kau fikir balik lah masak-masak. Kalau kau adalah orang yang angau dengan pasangan orang lain, just stop it lah bro. Just stop it sis. Kau tak payah nak jadi penyundul. Apa bezanya kau dengan kerbau? Dua-dua kaki sundul. Kita manusia, ada akal. Maka fikir. Jangan mati akal. Lebih baik kau mati pucuk daripada kau mati akal. Okay? Mati pucuk sekurang-kurangnya mungkin Allah menyelamatkan kau daripada dosa zina. Tapi kalau kau mati akal, tak ada orang boleh tolong kau. Ingat baik-baik. Kita kalau dah ada pasangan, hargai. Jangan take the risk untuk mengejar pasangan orang lain. Ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kita tak mau cakap lah. Kalau nak cakap pasal ajaran Islam, ni video yang panjang ni, tak payah nak cerita pun. Tapi Islam tetap meminta kita untuk menjelaskan kenapa kau jadi gini, apa punca dia, dan apa yang boleh kita cari solusi untuk hentikan perkara ini. So, pada aku, first kali, you got to stop thinking about someone's property.
The moment kau stop, insyaAllah kau tak ada desire pun nak jadi penyundul. Selamat pagi, Singapura. Assalamualaikum.